Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Geng, nampak ni geng? Hari ni kita mancing dalam hutan geng. Aku dah lebih 30 tahun aku tak masuk aku punya spot tu. Spot dulu-dulu lah, zaman aku kanak-kanak lagi. Jadi aku nak tengok lah sama ada hutan tu masih hutan ataupun dah tinggal kenangan hutan lah. Jadi jom kita gerak sekarang geng. Mantap. Memang banyak perubahan geng 30 tahun yang lalu kan, 30 lebih tahun lah. Sini kawasan hutan ni geng. Kawasan hutan. Sekarang dah jadi kebun getah. Cuma di bawah ni ada sisa-sisa sikit lah, ada hutan-hutan sikit. Kebun getah. Banyak punya pendekar ni hari ni. Oke geng, jom kita teruskan. Kita masuk dalam hutan tu. Oke geng, kita buka lubuk geng. Tapi lubuk kecil lah geng. Anak ikan pula anak. Lubuk bukan macam dulu geng. Bukan macam zaman dulu lagi geng. Banyak perubahan drastik lah. Sungai dulu dalam dah jadi cetek. Hari ni misi kita untuk mencari ikan torongo geng, torongo. Ikan putian. Anak-anak ikan lah. Tak pastilah kalau tempat lain panggil ikan apa, nanti aku tunjuk geng kalau ada lah. Tapi nampak kelibat tadi geng. Okey, nampak kelibat ikan tu. Okey, ini setup aku geng. Pelampung. Umpan sasing. Okey, kita tengok geng. Okey, ni. Sini geng. Kecil je. Banyak tu nah. Banyak terongol dia besar. Mana tu begitu kalau lubuk dia tu sekarang kalau begitu. Tahu lah pula. Alah, sangkut ni. Okey. Makan geng. No. Kayu apa yang tu? Alhamdulillah, strike yang pertama geng. Alhamdulillah geng. Strike yang pertama. Ni geng, ikan apa kau orang panggil geng? Kalau tempat aku panggil ikan putian ataupun ikan torongo. Ni. Alhamdulillah. Strike yang pertama, mantap. Aduh. Pak, ikan ni memang cantik ya. Sayang dulu tempat ni geng memang banyak lah. Besar. Rumah aku dapat geng. Lagi besar. Geng, lagi besar geng. Rumah aku dapat geng. Lagi besar geng. Lagi besar geng. Alhamdulillah. Mantap geng. Mantap.
besar mata. Ada nggak sini nak? Pangsit. Oh, oh, oh. Enak na ikan deh. Turun lagi dari atas. Sini ba? Kasi isa na. Dahil na ito. Sini, nilibok sini. Sini na. Tama ba? Sini ba? Sini barandam kaki. Enggak, sini. Oh. Barandam. Orang kita ikut kanu, nah banyak itu. Mata mana? Okay. Seluang, geng, seluang. Ada tuh. Dulu begini sih banyak ikan, sekarang kurang. Lubuk dalamnya ya. Jauh bezau. Bilang abang ikut dengan. Seluang kacau. Abang ikut motor kayak dengan. Geng. Seluang, geng, seluang. Ada seluang, geng, seluang. Jangan bisa kata situ. No. Kasar, geng, kasar. Oke, geng, kita pindah spot lagi. Tak dalam, geng, ya. Sungai dari Cetek. Sungai Cetek lah, geng. Dulu dalam nih, geng. Ini semua lubuk-lubuk ikan dulu, geng. Ikan ya, nih, nampak. Tapi sekarang udah habis punah. Bukit-bukit kena tarah, geng, ya. Seluang banyak, nih. Ikan seluang pula yang banyak.
Seluang pun seluang lah. Goreng pun sedap. Mantap. Mantap, geng. Lihat ni ya, jauh juga perjalanan masuk ke dalam. Habis hilang lubuk-lubuk lama aku, geng. Dulu dalam ni, geng. Ni sekarang pasir dah. Tengok air. Paras buka lali je. Dulu kalau kita rentas ni, geng, kurang-kurang pun paras lutut lah paling cetek. Paling dalam paras-paras dada kan. Adalah lubuk-lubuk ikan. Sekarang mana ada, geng. Habis semua. Tak apalah, kita layan. Aku layan suasana hutan je lah, geng. Anggaplah macam dulu-dulu. Tapi memang jauh beza, geng. Banyak kekurangan sudah. Dia tak macam dulu, geng. Jenuh nak cari lubuk. Nak cari ikan tu aja. Tapi alhamdulillah, geng, ada juga hasil lah. Kita masuk dalam lagi, geng, ya.
Pelik betul tempatnya. Bunyi serangga banyak ya. Ikan pula tak nak makan lah. Ingat nak masuk dalam lagi, geng. Mak aku dengan orang rumah aku dekat belakang jauh. Tinggal orang. Dah makan. Lagi. Anak ikan lagi. Wow, alhamdulillah, geng. Selesai. Kita meronda hutan hari ni, geng. Hutan pun bukan dah macam hutan, geng. Dah macam semak samun dah. Habis. Tapi bolehlah. Okay, hari ni hasil, geng. Hasil hutan kita. Ini jackpot, geng. Ini ubat besar ni, geng. Yang kenal lah. Ini jackpot lah. Ini jackpot. Bukan senang nak jumpa. Ini pun aku jumpa 2 pokok je, geng. Okay. Siapa kenal, komen, geng. Aku tak nak beritahu buat apa deh. Dan hasil kita hari ni alhamdulillah. Lumayan, geng. Walaupun lubuk dah tak seberapa, tapi alhamdulillah. Goreng pun sedap, geng. Lumayan. Ini lagi apa bilang? Okay, ini mak aku dapat tadi. Ini pun ini tuhau. Ini tuhau hasil kita hari ni. Sambil mancing sambil dapat tuhau buat ulam sedap, geng. Lepas tu buah rotan, geng. Mak, apa nama dia ni, mak? Kamu bilang sansarabon lah. Menggila kengkarabon. Sansarabon. Sansarabon. Tu dia, geng, bahasa dusun. Buah rotan kan? Ada ya. Buah rotan. Yang ni rotan lagi, geng. Ini nak buat anyam-anyam apa semua nanti. Mak aku tahulah dia nak buat apa tu. Ni, geng, sedap ni, geng. Buah ni. Ni. Buah rotan, geng. Dia almak. Dia isi dia macam mata kucing. Pasir sudah itu. Macam mata kucing. Manis. Okay. Dia manis-manis. Manis-manis kelat sikit lah. Rasa rotan lah. Okay, kalau dalam hutan pun InsyaAllah kalau setakat hutan yang macam ni lah. Belum mati kubulur lagi lah. Banyak benda boleh makan lagi, geng. Okay. Okay lah, geng. Setakat tu je lah untuk hari ni. Alhamdulillah. Jackpot. Ubat jackpot dapat. Ikan dapat. Apa lagi? Rotan dapat. Buah rotan dapat. Apa ni? Tuhau pun dapat. Alhamdulillah, rezeki. Ikan pun adalah mungkin dekat-dekat sekilo juga, geng. Semua ni hampir-hampir sekilo juga ni. Lebih kurang. Boleh lah. Enjoy dalam hutan. Lama tak main dalam hutan kan. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video akan datang. Hari ini kita santai-santai aja, geng. Okay. Menghirup udara segar. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.